Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Farah Hayati binti Abdul Rahim, Guru Perpustakaan dan Media PSS Putra Bestari SK Bandar Hilir. Hari ini saya ingin berkongsi salah sebuah buku yang telah pun saya baca bertajuk Anekdot Kenangan, hasil karya Zainal Rashid Ahmad. Sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang buku Anekdot Kenangan, izinkan saya untuk berkongsi sedikit tentang latar belakang penulis iaitu Zainal Rashid Ahmad. Beliau merupakan salah seorang wartawan yang amat disegani di Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kewartawanan dan pernah membuat liputan untuk peristiwa-peristiwa yang penting sama ada dalam negara ataupun luar negara. Pengalaman beliau bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat menjadikan penulisan beliau sangat jujur, hidup dan dekat dengan hati pembaca. Buku Anekdot Kenangan merupakan salah sebuah buku yang bergenre memoir atau autobiografi yang menghimpunkan pelbagai kisah benar berdasarkan pengalaman hidup penulis. Setiap bab membawa kita untuk mengimbau semua pengalaman hidup penulis bersama keluarga, sahabat dan juga masyarakat yang berada di sekeliling beliau. Apa yang paling menarik dalam buku yang dihasilkan oleh Zainal Rashid Ahmad ialah cara penulis menyampaikan cerita. Sungguh santai dan mudah difahami. Seolah-olah kita seperti berbual dengan seorang sahabat. Walaupun demikian, setiap cerita mengandungi mesej yang sangat mendalam. Ada yang menyeronokkan, ada yang juga menyentuh emosi dan ada juga yang menjadikan kita memandang sesuatu kisah dari sudut pandang yang berbeza. Pengalaman beliau sebagai seorang wartawan menjadikan setiap penceritaan lebih autentik dan penuh dengan nilai kemanusiaan. Di dalam buku Anekdot Kenangan ini terbahagi kepada dua jenis kisah, usia kecil remaja dan juga dari kampung ke Kuala Lumpur. Dalam himpunan kisah usia kecil dan remaja, kisah yang paling menarik hati saya ialah Terima Kasih Cikgu Kumari dan Mr. T. Di dalam kisah ini menceritakan bagaimana Cikgu Kumari dan Mr. T dengan sedaya upaya bersungguh-sungguh mendidik Zainal Rashid Ahmad yang sebenarnya merupakan murid pendidikan khas. Daripada tidak tahu membaca, tulisannya pun terbalik disebabkan masalah disleksia. Akhirnya, Zainal Rashid Ahmad adalah merupakan wartawan yang amat hebat seperti mana yang kita kenali sekarang. Antara pengajaran yang boleh didapati daripada hasil pembacaan Anekdot Kenangan adalah menghargai setiap pengalaman hidup yang kita lalui kerana setiap pengalaman itulah yang menjadi kenangan yang sungguh bermakna dan amat berharga pada kita. Kita juga perlu ada rasa bersyukur dan juga menghormati setiap insan yang berada di sekeliling kita. Juga tidak melupakan asal-usul kita kerana disebabkan pengalaman hidup kita itulah yang akan membentuk siapa diri kita pada hari ini. Saya mengesyorkan buku ini untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana bahasanya yang santai dan juga mudah difahami. Kesimpulannya, buku Anekdot Kenangan bukan sekadar himpunan kisah-kisah hidup penulis tetapi juga setiap kisah yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad sebenarnya memberi inspirasi kepada kita untuk menghadapi cabaran hidup pada masa kini. Sekian daripada saya. Terima kasih dan selamat membaca.